أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله، نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام. نصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين على Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayanda-ayanda yang dirahmati Allah, kita sudah pun berada 10 terakhir Ramadan dan tinggal beberapa hari saja lagi Ramadan bakal menutup tirainya pada tahun ini. Dan kita tahu 10 terakhir ini mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu keampunan kepada kita hamba-hamba. Persoalan yang pada malam ini bukan sekadar kita hadir di masjid, bukan sekadar kita berpuasa, tetapi satu soalan besar untuk diri kita. Adakah nama kita termasuk dalam senarai orang-orang yang diampunkan Allah? Allahu Akbar. Allah berfirman dalam ayat yang telah dibacakan tadi, sesiapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dari surah Ali Imran ayat 185. Subhanallah, itulah kejayaan sebenar setiap insan. Di dunia ini manusia mengejar macam-macam kejayaan. Kita bangga dengan kemampuan kita. Kita bangga dengan kebolehan kita. Kita cemerlang dalam pelajaran, di tempat kerja. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut kejayaan sebenarnya hanya satu aja. Selamat daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga. Itu kejayaan sebenar kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhamaqal, Allah membebaskan ramai hamba daripada api neraka pada bulan Ramadan." Bayangkan, mungkin malam ni ada nama yang ditulis oleh Allah, si fulan diampunkan, si fulan dibebaskan daripada api. Tapi kita tak tahu adakah nama kita ada dalam list tu ataupun tidak. Sebab orang-orang yang soleh dulu, bila masuk 10 malam terakhir, mereka tidak lagi sibuk dengan dunia. Mereka sibukkan diri dengan istighfar, doa, baca Al-Quran sebanyak mana yang boleh, solat malam, kerana mereka takut Ramadan berlalu tetapi dosa masih belum diampuni. Allah memberi harapan besar kepada kita.
Dalam Al-Quran juga Allah merakamkan dari surah Az-Zumar, atau kama qala, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Maknanya pintu taubat sentiasa terbuka untuk kita semua. Sebab itu malam-malam terakhir ini jangan kita sia-siakan. Cukuplah. Kita pun dah macam-macam berbuka bersama kawan-kawan di awal Ramadan, dah sibuk dah dengan handphone, dengan bualan-bualan kita. 10 akhir ini marilah kita fokus kepada ibadah yang betul-betul, yang sesungguhnya antara kita dengan Allah, untuk menambahkan lagi rasa kita. Maka ambillah peluang 10 terakhir ini untuk bangun malam, sujud kepada Allah dan perbanyakkan baca Al-Quran. Dan insya-Allah jangan tinggal doa yang telah dibacakan, yang telah diajarkan sebelum ini oleh Nabi SAW kepada kita semua, yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan kita semua terpilih dalam senarai insan-insan nama-nama yang telah diampunkan oleh Allah SWT.